What's up guys, hari ini kita akan belajar cara memasak laksa Sarawak. Ini adalah bahan-bahan yang diperlukan. Dalam video ini kami akan menggunakan pes laksa Sarawak. Dalam pes tersebut terdapat bahan-bahan yang tertera. Pertama sekali, kita akan sediakan untuk bahan sampingan untuk laksa Sarawak, iaitu telur dadar. Semua orang tahu macam mana nak goreng telur dadar, bukan? Setelah siap digoreng, potonglah telur tersebut. Seterusnya, kita beralih kepada bahagian kuah laksa Sarawak. Ini adalah bahagian paling utama dalam makanan laksa Sarawak. Pertama sekali, kita akan rebuskan ayam sehingga empuk. Apabila ayam sudah empuk dan air mula mendidih, masukkan pes laksa Sarawak. Untuk kadar banding pes dan kuantiti air pula bergantung kepada bekas yang anda gunakan semasa memasak kuah tersebut. Setelah masukkan pes tersebut, kacau pes tersebut pada air rebusan ayam tadi sehingga sebati. Masukkan pes jika kuah tersebut kurang pekat. Masukkan sehingga ia mendidih. Setelah air rebusan ayam dan pes laksa tersebut tadi mendidih, masukkan santan untuk menyempurnakan kuah laksa ini. Tambahkan perasa dan cube pati ayam. Ini bertujuan untuk menambah rasa dalam kuah tersebut. Pada asalnya, untuk kuah rebusan laksa Sarawak ini boleh digunakan air rebusan udang dan kepala udang serta ayam, tapi versi yang kami buat adalah ayam sahaja. Setelah bahan-bahan tersebut dicampurkan di dalam kuah, tunggu kuah tersebut untuk mendidih, dan ini adalah sesi untuk menambah perasa, santan dan pes laksa Sarawak jika rasa-rasa tersebut kurang pada kuah tersebut. Dulu, pes laksa Sarawak dibuat secara tradisional menggunakan rempah segar yang dikisar sendiri dan prosesnya mengambil masa yang sangat lama. Kini, pes laksa Sarawak lebih mudah didapati dalam bentuk pes segera yang sudah siap diproses. Ia menjimatkan masa, lebih tahan lama dan memudahkan ramai orang. Untuk melengkapkan hidangan laksa Sarawak ini, kita tambah beberapa bahan sampingan yang menaikkan lagi rasa dan tekstur. Antaranya, hirisan telur dadar yang memberikan rasa lemak, isi ayam yang lembut, tauge yang rangup, serta daun sup yang menambahkan aroma segar. Tidak lupa juga dengan bihun yang telah dicelup. Untuk perahan limau kasturi dan sambal belacan yang memberikan rasa masam dan pedas yang menjadikan setiap suapan laksa Sarawak lebih seimbang dan menyelerakan. Seterusnya, kita tuangkan kuah laksa Sarawak yang telah dimasak perlahan-lahan ke dalam mangkuk. Kuah yang pekat, beraroma rempah dan berlemak ini akan menyatukan semua bahan supaya setiap suapan terasa lebih sempurna. Dan akhirnya, siaplah laksa Sarawak kita. Gabungan kuah yang kaya dengan rempah, bahan sampingan yang lengkap serta rasa yang seimbang menjadikan hidangan ini sangat istimewa. Resepi ini bukan sahaja mengenyangkan, tetapi juga membawa keunikan warisan makanan dari Sarawak. Selamat mencuba dan jangan lupa menikmati setiap suapan laksa Sarawak.